Sejak cicak men dan hikayat Mero Mahawangsa, nama Yusri Abdul Halim sinonim dengan kesan khas. Namun untuk filem terbarunya Karak, dia cuba mengurangkan penggunaan teknik komputer. Karak lebih menekankan teknik make-up dan jalan cerita yang kuat berbanding CGI. Penceritaan bermula dengan pengemaran 4 pelajar kolej yang mengambil jalan alternatif daripada Kuala Lumpur ke Kuantan. Pelbagai kejadian paranormal yang berlaku mengubah nasib mereka. Ada nampak mak saya ke tak? Sebenarnya nak cakapkan CGI yang melampau-lampau tak adalah, because saya sendiri percaya kalau filem hantu kalau banyak sangat CGI jadi macam science fiction. So ia lebih kepada make up dan design sebagainya, walaupun ada elemen CGI, tapi ianya lebih berkisahkan tentang pergerakan cerita 4 orang ni yang melalui segala ganjian tu ni lah. Karak diadaptasi daripada cerita-cerita yang sering didengar mengenai Lubuh Raya Karak. Menurut Yusri, 10 imej entiti halus dipaparkan, di mana jin dan syaitan boleh menjema dalam pelbagai bentuk dan rupa. Tok rasa ada benda yang ikut hajat. Karak ni sebenarnya kawasan tanah kuburan orang asli lah. Pada saya ni filem pertama saya, filem pertama seram. So pada saya memang saya cuba memberikan kelainan dari segi cerita dan juga daripada look hantu tu sendiri. Because sebagai contoh, kalau kita biasa tengok kalau langsui ataupun nenak sebagainya, selalunya memang ditonjolkan sebagai wanita, rambut panjang, gerbang, jubah putih sebagainya. Tapi saya cuba nak lari daripada stereotip tu lah. Macam langsui dalam cerita saya ni rupa dia lain sikit lah. Pasal saya sendiri, terus terang saya sendiri pernah nampak hantu. So bila orang tanya saya macam mana rupa dia, susah nak explain. Saya cuba nampak kelibat je, tak nak cakap betul-betul detail muka dia susah. So tak salah kalau saya cuba menggambarkan makhluk-makhluk ni sebagai dalam rupa yang lain lah. Karak mempertaruhkan barisan pelakon baru seperti Syahir, Syira Ayub, Alul Azandi dan Kila Fairin. Saya mengambil sebagai Nick, seorang lelaki yang sangat obses dengan benda-benda mistik, dan Nick ni sangat suka mengkaji benda-benda paranormal, entiti, dan segala kajian beliau suka berkongsi dengan rakan-rakan. Jadi rakan-rakan ni memang nyampah dengan dia ni, tak habis-habis cakap pasal benda tu kan. Tapi di samping tu dia ni juga seorang yang nakal lah. Lagu tema Karak bertajuk Kerek dicipta Eddie Abdul Halim dan dinyanyikan Amok. Filem ini bakal ditayangkan di pawagam seluruh Malaysia mulai 26 Mei.